Lambat pergi sekolah. Tudung pun dah tak sempat pin tau. Siap bawa beg kecil ni, siap ada skincare dengan makeup Nana. Kita siap-siap kalut je dekat meja. First sekali moisturizer wajib pakai sebab kita kulit kering. Lepas dah pakai moisturizer, nak pakai brightening cream supaya tak nampak kusam kulit Nana. Dia cerahkan satu toner. Kalau tak nak pakai pun tak apa. Tapi yang ni wajib pakai sunscreen. Nana pakai ni tinted sunscreen Ivory. Dah pakai tinted sunscreen, dah tak payah pakai foundation. Pakai blusher cream sikit, tepek kat mata. Pakai sikit-sikit je. Sebulan lebih dah saya pakai. Sikit je kan, kalau aku pakai banyak nanti bercampur. Pakai mascara, lepas tu ketipkan supaya nampak lentik. Sampai 10 minit dah siap make up. Hari-hari Nana siap kalut je macam ni pergi sekolah. Nana paling suka tinted sunscreen Ivory ni sebab dia bertahan sampai petang. Barulah nampak bersiap pergi sekolah. Walaupun hakikatnya kita siap kalut-kalut 10 minit. Sebelum kelas start, kita tapau makanan dulu kat kantin. Nanti pukul 11 pagi dah habis makanan. Barulah kita sambung kelas. Lepas habis exam ni, kat sekolah ada banyak aktiviti. Ada lawatan planet, tengok matahari, jualan mainan daripada luar, robotik, pertandingan kuis, macam-macam lah. Kadang-kadang lawan games antara kelas. Kelas yang tak terlibat tu duduk dalam kelas belajar macam biasa. Setiap kali Nana dah habis kelas, kita sambung pergi dewan untuk ajar budak-budak menari. Lalunya Nana ajar budak-budak ni 2 jam. Lompat-lompat satu badan berpeluh. Habis kelas, solat zuhur dulu dekat sekolah. Ustazah ni dah rembat dah kita punya moisturizer dengan sunscreen. Sebabkan pakai sunscreen ni dah boleh cepat siap. Cikgu-cikgu kat sekolah baru ni pun dah terpengaruh. Tengoklah macam pakai foundation kan. Tipis je, dia tak nampak ni lah kan. Okey lah gang, penat gila hari ni. Bye.